Lepas tu perasan satu tayar depan dia punya nak mengikat ikat daging sikit. Assalamualaikum. Hari ni 25 hari bulan birthday kita. So hari ni kita orang nak balik Kuantan sebab Raya Haji kan. So ni nak balik Kuantan. Kita balik awal tahun ni. So tahun ni kita spend time lama sikit untuk Aidiladha. Tak tahu nak buat aktiviti apa lagi. Mungkin kita nak pergi ke mana-mana masjid ke, dekat Sungai Lembing ke, kan? Nak tengok aktiviti korban dekat pagi raya masa tu, kan? So now kita nak pergi breakfast dulu. Jom. So kita baru selesai breakfast. Makan soto nasi. Adik makan roti telur. Papa makan pulut kuning dengan rendang. Pulut kuning dengan telur dadah. Dan juga roti kosong. So now kita nak gerak terus lah balik Kuantan. Ni nak cuci kereta, tapi fikir-fikir balik better cuci kereta kat Kuantan je. Takut dalam perjalanan tu hujan ke apa kita tak tahu kan. So nanti kotor balik. So kita cuci je kat sana. Raya hari Rabu, so sempat lagi nak cuci. Jom. Oh no, jalan dah jam. Jam. Oh, ada pakcik dia melaporkan kesesakan lalu lintas. Jam. Hari ni baru hari Isnin, jalan dah jam dah. Sebab orang tahu. Tapi ni kira jam ni kira okey lagi lah apa kan. Sebab dia dekat dengan tol, baru dia start jam. Kalau kita tunggu tengah hari ke petang sikit ni, tengah hari atau petang sikit ni, habislah sebenarnya. Mau jam sampai ke Taman Melati. Kalau tak ramai orang balik hari ni, tapi kemungkinan besar ramai orang balik hari ni. Sebab ramai orang akan ambil cuti sepanjang minggu ni. Sebab minggu depan Isnin dengan Selasa dah public holiday. So ramai orang akan ambil the whole week ni cuti. Ambil cuti 4 hari, kita dapat Isnin, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad, Isnin, Sabtu, Ahad 2 hari. 2 hari campur 2 hari, 4 hari. 4 hari campur 7 hari, 11 hari. You ambil cuti 4 hari, you dapat 11 hari. Bijak tak? Kita orang dekat Gobang dekat Gobang Laju, Gobang dekat Patin Tempoyak, dekat Temerloh Temerloh. So, tapi kita orang bungkus je ni apa Pak? Pahir ikan patin kita bungkus nak bawa balik. Lepas tu Asha nak makan ikan. Dan kita ambil gulai lemak ikan masin. Jom, kita makan dulu. Kita baru settle lunch. Asha tengah makan ice cream. So now kita nak bergerak balik. So far Alhamdulillah lah, kenyang. Kalau makan dekat sini, kalau korang nak menghayati makanan lauk-lauk je, ambil nasi sikit je. Korang boleh dapat lauk dia. Sebenarnya dah kekenyangan sebab tadi bukan breakfast kan. So now, jom kita gerak pergi ke Kuantan. Tapi kita nak kat Singgah Rambang dulu, nak hantar kapet. Dan baru balik IM. Penat. So kita sekarang dekat stesen minyak dekat Gambang. Gambang pula. Apa tu? R&R Gambang. Stesen minyak sebab nak top up Tashenko. Sebab Tashenko yang lagi satu yang tu, lagi satu tertinggalan kereta yang lagi satu. Complicated sungguh. So, nak dijadikan cerita, kita orang turun tadi. Tadi turun beli minyak sekejap. Lepas tu perasan satu tayar depan, dia punya nut pengikat rim tu kan, lain daripada yang lain.
Sabar je lah. Ini mesti masa tukar minyak, tukar banyak, tukar tayar hari tu. Orang tu dia belasah je, mana nak yang dia jumpa dia belasah, dia pakai balik. Oh, sakit hati tu lah. Satu hal pula nak kena pergi beli yang baru. Kalau pergi kat kedai tayar tu confirm lah nak tu tak jumpa. Tayar kita regular kat kedai tu. Tak pula. Kan benda nak jadi. Panas. Sekarang jam baru pukul 2.21. Panas. Panas gila kat luar. Tengok See. Oh, so panas. Kereta bercak-bercak because sebab tak pergi cuci lagi. Sebab ingatkan hari hujan, so malah nak cuci kan tadi dah cakap kan. So kita malas nak cuci. Okay, kita pergi sambung. Kita orang dah sampai ke rumah Gambang. So macam ni lah keadaan rumah Gambang. Sebab kita orang memang tak duduk sini, kita orang beli. Tapi rumah ni dah masuk 6 tahun rasanya. Dan kita orang baru nak decide nak beli barang sikit-sikit lah. Sebab next year insyaAllah kita akan raya dekat sini. Ini bilik bawah, bilik tetamu. So nak kira bilik tingkap. Sini 2 panel. Sini 1 panel. 1, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita naik atas. So kalau kata rumah ni tak ada barang, that's why dia macam tak ada nak datang sini selalu ke apa ke kan. So tingkap dekat atas tu nak tutup sebab habuk lah masuk. Tutup sikit lah, bukan tutup penuh. Ini bilik master bedroom. Master bedroom ni kuat besar jugalah sebenarnya untuk dibandingkan rumah kita orang yang dekat Gombak tu. Toilet. Okay. Rasanya ya, dia makan cicak. Rasanya kita dapat tak silap kita orang dah pernah buat video pasal rumah ni. Masa kita mula-mula dapat kunci kot rasanya. Ini bilik Danish kot. Tak, bilik study kot. Sebab Danish by the time kita orang duduk sini dia dah cukup dewasa dah kot. Ini bilik Alisha Hasna. Sebab bilik ni kita tak nak masuk because bilik ni kemas, bersih. Sebab bilik ni sentiasa tertutup, so dia bersih. So dekat situ ada berapa? Ada 2. Tak pergi bilik langsir je. Sini 2. Master bedroom 3. Alright. Jom. So macam kita orang nak pasang sikit-sikit lah. Rumah ni tak ada lampu, tapi lampu actually kita orang dah ada beli dah. Dah cukup komplit dah sebenarnya. Sebab tapi kita orang simpan dalam ni. Sekejap mana dia? Yang tu, kotak yang kat belakang tu. Sekejap fokus. Tak boleh fokus ke? Tak boleh fokus. Okay, yang itu kotak tu kotak lampu. Yang kat depan dia tu kotak kipas. Jam apa pula? Tak tahu jam kenapa. Berapa minit lah? 58 minit. Kalau tak sebenarnya setengah jam je kan sampai rumah kan. Daripada rumah Gambang sampai ke rumah mak lebih kurang dalam 30 minit. 35 minit masih sepatutnya. Tapi ni jam teruk. So kita tengok dekat maps around 50 minit 50 minit. Kalau ikut kereta sejam suku. Serius lah.
Tak tahu Jan sebab apa. Nak tanya korang. Korang ada terbaca tak macam pasal kedai misteri dekat area Kambang? Orang kata jalan Kambang kan, nak tengok. Itulah kedai dia. So kalau orang kata kalau macam malam-malam kan, orang akan nampak kedai ni buka. Tapi actually kedai ni tak buka pun. Kedai ni dah lama ditinggalkan. Time PKP hari tu, masa time MCO hari tu, kecoh kata kedai ni buka. Tapi kedai ni tak buka pun. Sebenarnya tak buka. Dah lama sangat dah kedai ni ditinggalkan. So scary. Itu je. Taklah. Mungkin orang yang nampak kedai ni buka tu, mungkin orang tu dalam keadaan terlalu kepenatan drive. Kan? So benda-benda macam tu akan nampak macam orang lain tak nampak. Dia nampak. So tu tanpa penat. Mungkinlah. Kita just buat spekulasi macam tu. Kita dah sampai dah rupanya sebenarnya. Terlelap dah tidur kat luar hujan. Pak hujan. Berhenti sekejap kedai dekat area rumah mak ni beli keropok leko. Okay lah. Nanti kita sambung. Sampai kita duduk. Nanti kita sambung. Kita orang nak pergi pasar, nak beli barang-barang buat sup. Lepas tu nak pergi farmasi nak carikan Alisha punya moisturizer dengan ubat untuk Abah. Sekejap pergi pasar tu. Panas. Kita orang sekarang dekat pasar. Nak cek barang jap. Kita tengah beli tulang. Tapi diri jauh-jauh sebab Alisha takut nampak. Nampak tak kat bawah tu? Kita zoom. Lagi dekat. Sale. Dia takut tengok kepala lembu. So kita tengah tunggu Papa beli tulang sebab kita nak masak sup tulang. Letak daging sikit. Oh, sedapnya. Sini je ada lengkuas. Ni daun. Mak nak masak rendang banyak tak? Betul. Dah, daun ni ada daun. Tu ada kat rumah dah. Bang. Tu cari apa lagi? Bawang halus, daun sadri, tomato, limon sini. Timun apa? Limon sini. Patutnya limau nipis. Limau nipis jadi limozinips. Daun sadri. Banyak ni. Ini patah. Ha? Tak patah boleh. Nak patah boleh? Pilih. Pilih. Beli timun. Itu pergi pasar. Nak tercabut dah tangan. Barang awak semua ambil. Okey. Tiba-tiba hilang satu plastik pula dalam tangan. Now, kita orang nak pergi cari moisturizer Aisyah. Moisturizer dia dah nak habis. Itu pun moisturizer kita yang dia rembat. Okay, jom kita masuk mall cari farmasi. Kita orang dah buat pada pasar, dah beli barang. Lepas tu kan macam besok kan hari raya. So ramai gila. Bukan ramai lah, tak ramai orang dekat pasar. Mungkin sebab kita dah tengah hari kot. Tapi normally kalau time-time dekat raya ni, pasar sampai ke tengah hari ramai orang. Korang tak balik kampung ke? Balik!
Sebab itu ni. Hari ni kat Ha? Hari ni kat Takkanlah balik hari ni, besok nak raya dah. Senang. Diorang ada super kakak. Oh, ada supercar. Cuma syarat bayangkan kalau ECRL dah siap, semua orang balik naik train je. Semi Mama kerja kat Luna Malata Office mama. masih padam. Okey lah. Bye. sini. Baik sekarang ni. Tak. Kita bukan nak buy sekarang, kita nak stop sekejap, nak masuk mall. Kita orang pusing-pusing bandar di malam raya. Wah, dia orang jual lemang. Dekat sini hujan. Dekat Kuantan hujan. Okay, baru nak start hujan. So now kita nak pusing-pusing bandar, nak pergi tengok suasana malam Aidiladha dekat bandar. Aisyah dia berselimut bagai kat belakang. Tahu lah, boleh berselimut-selimut. Jom kita orang buat jalan-jalan ya. Kita belum masuk bandar lagi. Ini masih dekat IM lagi. Yes. Baru keluar. Nampak tak air hujan. Sejuk sikit malam ni kalau hujan. Tak adalah panas sangat. Sebab kalau kat Kuantan tak panas, bukan Kuantan namanya. Bukan Pahang namanya. Kalau malam raya puasa, ramai dekat bandar. Ramai orang. Bukan sebab diorang ada jualan tempat kan. Jualan apa tu? Jualan malam. Jualan malam. Memang every year memang ada. Memang orang kata jadi jadi event setiap kali malam raya dekat Kuantan. Kita orang dah berapa tahun boleh katakan every year jugalah kita orang pergi. Tapi this year je kita tak pergi. Sebab this year kita orang raya KL dulu. Lepas tu raya kedua baru kita orang balik Kuantan. Kita dah sampai dekat dekat bandar. Beginilah. Itu apa? Menara Teruntum Menara Teruntum. Sekejap lagi terlalu. Sebab kat sini jauh. Sebab kita turun. Kalau ni tak nampak sangat. Tak boleh turun. Tak ramai orang lah malam raya haji. Pelik. This year raya haji macam kurang ramai orang. Ke sebab kita this year kita macam balik awal raya haji. Sebab kita every year kan raya haji KL. Raya puasa kita lama kat Kuantan. Tapi this year raya puasa kita kat KL dulu baru balik Kuantan. So this time raya haji kita kat sini. Oh, tak ramai sangat lah orang. Rupanya kecewa. Sini nampak abang white. Ya, tapi white ni pun macam tak boleh pakai juga. Aduh, dah tutup. Wow. Lapang kan? Tapi kalau macam Kelantan dengan Terengganu, raya haji meriah kan? Hujan lah. Ha? Ada bazar. Oh. Bazar karat kat Bonet. Macam kabut sale gitu. Kita orang sempat beli Zeus. Hujan-hujan minum Zeus. Sejuk pula tu. Ni ais Spanish latte. Asha beli pink lemonade. Sejuk. So now kita nak pusing-pusing lagi ke? Ha? Kita pusing-pusing lagi. Yang hujan-hujan. Hujan korang. Tengok lah. See? Hujan. Hujan lebat malam ni. Malam terasa berbeza, masa pun berjalan perlahan. Belum pun kaki melangkah, hati dah menuju
Jalan terasa panjang, perjalanan pun perlahan. Di kiri dan kanan kulihat ramai juga sedang pulang. Mungkin mereka sama seperti aku, rindu yang tersimpan lama, mencari wajah-wajah biasa yang selalu menerpa di ingatanku. Dan dalam perjalanan ini aku terfikir perlahan, kadang kita terlalu sibuk sampai terlupa untuk pulang. Pagi Aidil Adha pun tiba, udara terasa berbeza, ramai berkumpul saling menyapa, seolah semua kembali semula. Aku berdiri dan melihat, bukan sekadar satu ibadah. Di sebalik setiap pengorbanan ada kasih yang perlu dijaga. Bukan kat TC korang. Malam-malam raya merayap kat TC. Tapi ramai je orang kat TC ni, ada je. Mungkin diorang sampai tadi before hujan kan. So diorang duduk je lepak. Dia dah hujan-hujan takkan diorang nak balik. So diorang tunggu je lah. Kan? So, Cempedak Bay. Oh, kat sini ada Chagi. Ini semua beratur apa ni? Drive-thru. Oh. Tak ada drive-thru, tak nampak lah korang. Hujan lebat. Okay lah, tak nampak lah korang nak tunjuk korang. So, kita tunggu besok, sambung esok. Pagi raya. Aku melihat dari jauh dalam suasana sederhana. Ada yang datang membawa cerita, ada yang hadir membawa masa. Dan baru aku mengerti, tak semua perlu diganti. Ada yang cukup dihargai dengan hadir dan menemani. Aidil Adha mengejar aku, bukan hanya tentang memberi. Kadang pengorbanan paling besar ialah meluangkan masa untuk kembali. So kita orang hari ni kita orang nak pergi Sungai Lembing. Jam dah menunjukkan pukul 12. Nampak sini lah. Selagi masih sempat bertanya kabar, selagi masih boleh duduk bersama, jangan tunggu satu hari nanti baru rindu mencari kita. Pagi Aidil Adha pun berlalu, tapi rasa masih di situ. Yang aku bawa pulang nanti bukan gambar, tapi memori indah. Selagi masih sempat bertanya kabar, selagi masih boleh duduk bersama, jangan tunggu satu hari nanti baru rindu mencari kita. Dan bila hidup dihimpit masa, aku harap aku tak akan lupa. Ada yang setia menunggu di desa, mereka hanya menanti masa kita. Beraya di rumah Hong Chin. Apa ni? Ni apa kah? Daging. Apa? Masak apa? Kari ya. Kata ada rendang, lemang, ada nasi minyak.
Lepas tu mak masak bawa sudu. Abang nak makan sudu. Kita orang baru lepas balik pada Mak Cik. So now kita orang dekat Tanah teku. dekat tanah kuburan, dekat kuku kawasan kuburan. Lepas tu lepas ni kita orang nak pergi Sungai Lembing. Belakang. Saja jangan. Kat luar panas weh. Sekarang pukul 3:06. Panas sepanas-panas ni. Dia panas belengas. Panas Dia kat belengas. dalam rumah tu panas. Panas belengas. Tapi dia macam tak, kita orang selalunya raya haji kan kat KL. So dia raya haji dekat sini, tengok dekat kampung, area-area kat sini lah, dekat Sungai Lembing ni. Tak meriah. Tak ramai orang. Tak ramai orang balik. Biasanya bulan puasa kot. Standard lah. Bulan puasa mesti ramai orang. Kita orang berada di Sungai Lembing. Sungai Lembing sunyi, tak ada orang. Cuti. Inilah Sungai Lembing korang. Yang terbakar tu? Oh, yang terbakar tu dekat belakang. Ini jalan depan, di belakang. Belakang ni kan? Kita bawa. Yang terbakar yang mana awak ni tadi? Ni kan? Ni. Oh ni ya. Mana? Belakang tu. Kosong. Kosong dah. Dia orang dah tu dah. Oh, dia dah runtuhkan dah. Dia ada kedai makan. Gerai je yang boleh ambil kiri ni. Oh, grey tu lah saya nak. Boleh ambil ni. Grey tu mahal lu nak buat tu sekarang. Kau tak tahu. Tadi dia yang tak ada kan? Tapi kena ni balik lah. Kena WD-40. Bagi dia karat dia tu senang lancak. Padang Sungai Lembing. Betul. Ni lah. Oh nak tunjuk. Nampak tak? Korang nampak tak tadi? Ada stesen minyak. Seketul je. Tak ada dah. Rambut tu. Abang tak lemah macam tu rambut kalau tak potong. Boleh geng dengan dia bang, bukan band. Jangan tengok orang. Jangan tengok orang rambut kita. Semua tu. Mak, aku tengok rumah dia malam. Kok beli gelap sikit dah bos ni. RM120 je. Ini rambut macam graviti ya. Tak payah abang nak kutuk dia. Rambut abang tu nasib pakai minyak abang. Kalau kerja macam tu rambut abang kalau aku tidur. Terima kasih. Jumpa lagi. Ya. Kita orang lalu Gua Charas. Nak tengok tak? Alah, tak nampak ada pokok. Nampak? Oh, dia sebenarnya dekat turun. Sebenarnya kita orang dekat je. Kita orang kat sebelah je. Tapi kejap, kita cuba mendekatkan diri. Ni jalan Gua Charas. Kita melalui jalan Gua Charas. Okay. So, ada kereta kat depan. Baik Lombok. Ui. So, kat atas tu. There.
kat bawah tu nampak banyak anjing lah pula. Now kita nak balik rumah. Petang jatuh perlahan di jendela, langit jingga mula bercerita. Jalan panjang ditemani doa dan tawa yang masih tersisa. Rumah-rumah makin jauh di belakang, namun hangatnya masih terasa. Suara riuh satu keluarga kini tinggal dalam ingatan saja. Masa bergerak tanpa menunggu, diam-diam semuanya berlalu. Namun memori tak pernah hilang, masih hidup dalam pelukan waktu. Adil Adha pun pergi perlahan, tinggalkan cerita dalam kenangan. Tangisan, senyuman, dan pelukan, semua singgah lalu menetap dalam hati. Dan saat kereta terus melaju, aku pandang langit yang semakin biru. Mungkin hari ini kita berpisah dulu, tapi memori ini tetap hidup bersatu. Ada suara yang akan dirindu, ada wajah yang jarang bertemu. Namun setiap doa yang tersimpan seolah dekat walau berjauhan. Angin petang membawa tenang, radio lama jadi teman pulang. Dan dalam diam aku tersenyum kerana pernah ada waktu itu bersama kalian. Kalau waktu terus berlari, biarlah kasih jangan berhenti. Kerana setiap Aidil Adha selalu punya cerita baru untuk kita. Aidil Adha pun pergi perlahan, tinggalkan cerita dalam kenangan. Namun kenangan takkan mati selagi hati masih mengingati. Mungkin nanti di waktu mendatang kita bertemu dalam suasana yang sama, dengan tawa baru dan cerita panjang di Adil Adha yang akan datang bersama. Sampai jumpa lagi.